So hari ni aku nak ceritakan sikit pasal mesin sublimation heat press. Okay, ni daripada HBT Ron 2 ni aku beli. So macam mana korang nak set untuk plug glass sublimation. Okay, ini contoh-contoh. So hari ni aku nak sublimationkan pada glass. Ini glass. So kita letak pada tapak dia lah sublimation mesin heat press ni. Setkan pada 365 Fahrenheit dan 199 second. Okey. Mesti ada pelapik. Letakkan pelapik dan jangan lupa tekan A tu. Sebab apa? Bila A tu dia baru akan dia press. Okey, teruskan. So kita kena tunggu sampai siap. Tengok timer ni dia terus turun, tunggu sampai kosong. Dia akan terbuka. Okey, dah siap. So ini rahsia dia. Jangan angkat lagi, kita tarik dulu, lepas tu kita pusing. Okey, pusingkan dia supaya pembakaran dia lebih sekata. Okey, kena masuk dan pusing 2 kali. Dan masuk balik. Ini pun sama, pusing lagi. Jangan angkat. Masuk balik. Okey, dah siap. Tarik. Atas ni pastikan ada tweezer. Jangan ungkip pakai tangan. Jahanam tangan. Okey. Bukakan. Panas ni tuan-tuan. Nah, sudah siap. Pastikan terbalikkan. Angkat dan letakkan dia dekat tempat situ. Okey. Kenapa saya pakai jaring? Supaya ada haba mengeluar bahagian bawah. Okey. Kita tak letak direct atas permukaan. Kita letak jaring, kena ada jaring. Jadi panas dia tu akan keluar. Okey. So ini yang dah siap Plug gas ni bersaiz 20 x 20 cm. Okey. Sesuai nak bagi untuk majlis-majlis penghargaan dan sebagainya. Macam ni daripada PLKN, tempahan daripada PLKN. Okey. So dah siap. Tiba masa untuk kita packing. Sebab 20 x 20 ni didatangkan dengan kotak. Dia yang tersendiri. Jadi mudahlah. Kan nak bagi dekat orang. Personal. Seorang by seorang pun boleh. Tak ada masalah. Dan boleh. Tak ada masalah. Ini jangan lupa. Ini adalah kaki dia. Okey. Kaki. Saya sertakan. Memang ada dalam setiap pelakar. Okey. Jangan lupa klik like, komen dan share. Okey tuan-tuan. Okey, dah packing buku macam ni untuk PLKN. Terus kita masukkan dalam kotak guys. Okey, tak banyak, dia tempah hanya 50 pieces je, 2 box. So siapa yang berminat boleh Roger